Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya Cikgu Adlina binti Cik Mat Daun akan membentangkan bahasa Melayu tingkatan 3. Cikgu-cikgu lain yang terlibat ialah Cikgu Nur Asyikir binti Hamid, Cikgu Ernest Sunati binti Zulkifli, Cikgu Nurul Huda binti Abu Talib, Cikgu Nulaili Rahana binti Ghazali. Cikgu akan membincangkan standard kandungan 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan perenggan dan karangan secara terancang. Standard pembelajaran 3.4.5 menulis sesuatu penulisan dengan wacana yang lengkap serta menggunakan bahasa yang gramatif dan kreatif. Baik, objektif untuk pengajaran hari ini, pada akhir pengajaran, murid-murid dapat yang pertama, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 idea utama. Yang kedua, menghasilkan wacana yang lengkap. Baik, kita lihat video ini. Perhatikan betul-betul. Baik, sebentar tadi murid-murid telah lihat video yang cikgu paparkan. Okey, jadi soalan cikgu, video tersebut tentang peristiwa apa? Ya, baik. Okey, terima kasih. Okey, yang kedua, apakah aktiviti sukan yang awak lihat dalam video tersebut? Ya, apa jawapannya? Bagus. Okey. Okey, untuk makluman murid-murid, pengajaran kita hari ini juga ada kaitan dengan tajuk hari ini iaitu Hari Sukan Negara, video Hari Sukan Negara. Dan tajuk kita pada hari ini berkaitan menghasilkan karangan berkaitan tema sukan dan rekreasi. Okey, kita sambung pengajaran seterusnya.